Dah lama ke berniaga kat sini, Kak? Dah 30 lebih. Dah 30 lebih. 30 tahun lebih. 30 tahun berniaga kat sini? Ya, ya. Apa yang selalu orang beli, Kak, kat sini? Sama nasi ayam, Nasi ayam, wonton mi. wonton mi, dua tu je lah. Dua. Oh. Ni berapa ringgit, Kak? Ini RM8. RM8 eh? Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ni dia korang wonton mi RM8. So, tunggu apa lagi? Jom kita rasa. Kita letak dia punya cili ni dulu. So, kita gaul dulu. Kita rasa. Nampak ni. Ayam dia. Ayam dia lembut. Macam biasa lah. Dia macam biasa-biasa je. Wonton mi dia macam bit masin. Sikit. Slightly masin. So far macam okey lah. Boleh lah. Bagi I macam okey lah. Not bad. As also dia punya portion ni bagi I macam quite banyak juga sebenarnya. Nampak ni. Especially the mi. The mi banyak gak lah dia bagi. Untuk RM8 korang rasa berbaloi tak? Cuba korang komen. So kalau korang nak cuba wonton mi ni, korang boleh je datang dekat restoran Jamal Muhammad dekat Petaling Jaya. Apa-apa pun, jom kita.